Kalau doktor kata you ada cataract, apa maksudnya? Penyakit ke? Cataract adalah satu proses aging kepada kanta mata. Kanta ni adalah benda yang hidup. Jadi semakin kita menua, kanta ini mengalami penuaan jugalah. Semakin kita menua, dia jadi keras sikit dan akhirnya dia mula hilang transparency. Ia sebenarnya adalah proses normal penuaan. Boleh dikatakan bukan seperti penyakit. Dia adalah proses wear and tear aging process. Kalau cataract adalah proses penuaan semula jadi, adakah semua orang yang ada cataract kena buat pembedahan? Pembedahan cataract hanya perlu bila cataract itu mengganggu penglihatan. Contohnya jika saya ada seorang pesakit umurnya 90 tahun, cataractnya katalah grade 4. Adakah sakit itu perlu mengalami operasi cataract? Saya akan ajukan soalan kepada pesakit, adakah anda mengalami masalah dari segi penglihatan disebabkan cataract anda? Jadi saya tidak percaya kepada praktis di mana every single cataract yang ada kena buat operation cataract. Pada pandangan saya, hanya jika cataract itu mengganggu penglihatan anda dan anda beritahu saya, dan saya akan remove the cataract. Apakah perbezaan pembedahan cataract menggunakan teknik phacoemulsification versus teknik pembedahan cataract menggunakan laser? Dari segi pembedahan phacoemulsification, instead of kita buat satu potongan besar dekat kornea untuk mengeluarkan kanta itu in one piece, kita menggunakan satu tube kecil yang dimasukkan melalui kornea, melalui wound yang hanyalah lebih kurang 2.4 hingga 2.7 mm. Jadi sebab woundnya sangat kecil, tidak perlu kita menjahit. Kalau dulu kita perlu 6 stitches untuk menjahit wound kat kornea, dengan cara phacoemulsification atau ultrasound, woundnya sangat kecil, tak payah jahit pun. Laser cataract surgery adalah satu teknik yang mana kita menggunakan laser untuk membantu dalam pembedahan cataract. Kita masih menggunakan satu tube untuk menyedut kanta tu keluar. Laser itu boleh diguna untuk melembutkan kanta mata tu supaya lebih senang untuk kita menyedut kanta tu keluar. Apakah kelebihan atau kebaikan pembedahan cataract menggunakan teknik laser versus teknik ultrasound? Lagi keras cataract tu, lagi banyak ultrasound nak kita guna. Kesan dia akan ada juga kepada kornea. Kornea tu boleh damage. Kadang-kadang the damage can be permanent to the point that kanta mata dah baru dah clear, tapi patient tak nampak sebab kornea rosak dan patient mungkin perlu kornea transplant. Jadi kalau saya guna laser, saya sedut saja, zero ultrasound. Jadi apa possibility untuk damage kornea? Almost zero. Jadi dari segi praktikalnya, recovery of vision. Katalah cataract tu keras, lagi banyak ultrasound saya kena guna, kornea tu lebih bengkak dan mungkin vision ambil mungkin seminggu, kadang-kadang sebulan baru vision tu terang. Kalau saya tak guna ultrasound langsung, besok dah terang. Lebih selamatlah pada pandangan saya, especially dari segi kesihatan kornea. Jadi kepada anda semua di luar sana, tak semestinya semua orang yang ada masalah cataract kena buat pembedahan. Berbincanglah dengan doktor yang anda boleh percayai dan boleh berikan anda nasihat yang sesuai dan serasi dengan anda sebagai seorang pesakit, dan pilihlah teknik pembedahan yang anda faham dan telah diterangkan kebaikan dan risikonya dan yang terbaik untuk diri anda. Informasi tentang cataract ini dikongsikan kepada kita oleh Assalamualaikum, saya Dr. Ainur Rahman bin Datuk Setia Dr. Anwar Masduki, Consultant Ophthalmologist and Corneal Surgeon di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.